Terima kasih, Hormat. Datuk Speaker, saya tertarik sebab yang Hormat sebut berkenaan dengan pekerja asing yang ramai. Sedangkan kita, Kantor Kerajaan sendiri beritahu kita ada masalah kemersetakan ekonomi. Saya teringat Menteri Kewangan pada masa itu masih lagi Menteri Pertahanan, tapi mereka menyebut, dia menyebut kebimbangan kita pada tahun ni, jumlah wang yang kita bayar dan orang-orang pekerja asing ni akan buat keluar, remitkan duit ke luar negara kita berjumlah sampai 18 bilion. Kalau dah kata kita menghadapi masalah dan kita jangka kita nak buat suntikan stimulus dan sebagainya, 18 bilion ni bukan jumlah yang kecil, yang berhormat. Kalau katakan perkara ini terus berlaku dan tak diambil iktibar atau tak diambil langkah untuk mengatasi masalah ini, kita akan lihat kalau suntikan kedua pun kita buat nanti, akhirnya bocor 18 bilion ni menjadi masalah besar kepada rakyat seluruh negara. Macam mana, Hormat? Terima kasih. Saya setuju pandangan yang sangat ikhlas itu, yang baik. Saya rasa itu adalah satu perkara yang perlu diambil tindakan supaya kita akan ada satu tunggu Yang Hormat, polisi yang membenarkan bercakap saya Yang Hormat, bukan yang berbahas tu. Yang rasional dan tindakan kita ada polisi seperti yang saya kata, kita ada polisi-polisi yang tertentu, akan tetapi tidak memberi manfaat kepada warga negara kita sendiri. Saya harap kita ada satu rasional, kita ambil tindakan yang tegas untuk memberhentikan pengambilan pekerja-pekerja asing. Ini akan sekaligus akan menekan semua majikan-majikan untuk meningkatkan gaji dan juga condition kerja supaya lebih pekerja-pekerja di negara ini diberi keutamaan. Datuk Betul, saya suka mengalih ke perkara yang lain. Hormat, boleh saya tanya satu soalan? Saya? Siapa tadi nak bagi Yang Hormat? Kawan dia. Terima kasih Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya melihat Ipoh Barat menumpukan persoalan pekerja dalam negara kita. Bermula daripada masalah pembuangan pekerja yang semakin meningkat dan akhirnya Yang Berhormat menyentuh soal Kerajaan Barisan Nasional ini tidak ada satu dasar yang jelas untuk melindungi pekerja dalam negara maupun pekerja-pekerja asing. Cuma saya nak pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Ipoh Barat. Yang Berhormat Ipoh Barat nampak bersungguh-sungguh menyatakan bahawa masalah ini serius. Ya. Pekerja-pekerja dalam negara kita dibuang kerja. Tetapi hanya beberapa hari yang lalu Yang Berhormat Menteri daripada Segamat dalam menjawab soalan daripada Perkhidmatan PAU, dia kata ini masalah ni kecil saja. Dia kata tak sampai, lebih kurang yang disebut statistik Kementerian Sumber Manusia melaporkan hanya 7,500 pekerja diberhentikan sejak Oktober 2008. Jadi apakah ini sekali lagi denial syndrome yang menjadi amalan Barisan Nasional? Tidak mahu menyatakan data dan statistik yang sebenar, dan inilah yang menyebabkan juga ketidakmampuan mereka untuk merangka satu dasar berasaskan fakta yang tepat. Yang kedua, saya ingin pohon pandangan Ipoh Barat. Saya terima transkrip yang disediakan oleh Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia, yang jelas mempamerkan dialog di antara menteri sendiri, ya, dengan Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia (MBF), di mana dalam dialog yang dipamerkan sendiri dan direkodkan sendiri oleh kerajaan, MBF melaporkan pada tahun ini sahaja jumlah pekerja Malaysia yang akan dibuang akan mencecah 200,000 orang, Datuk Speaker. Tahun ini sahaja. Berbanding dengan 98, hanya 85,000 orang. Tetapi Yang Berhormat Menteri datang dalam Dewan Rakyat mewakili kerajaan, tidak mahu menerima hakikat ini, dan ini menyebabkan ketidakmampuan kita untuk merangka satu dasar yang tepat bagi melindungi pekerja-pekerja dalam negara. Terima kasih. Tuan Speaker, saya rasa apa yang dikatakan oleh Gombak adalah satu perkara yang serius. Saya rasa ada keliruan di sini dari jawapan yang diberi oleh Menteri. Yang Berhormat Gombak mengatakan hanya 7,400 orang yang telah dibuang kerja dari Oktober ke Februari. Betul, Gombak?
angka yang diberi oleh Statistik Kementerian Sumber Manusia. Menteri. Ini statistik tipu. Ya. Kerana saya ada jawapan di sini, Datuk Yang Dipertua, dikatakan mulai 1 Oktober hingga 2008 hingga 9 Februari 2009 sebanyak 19,650 orang telah diberhentikan kerja. Jumlah ini meliputi 13,821 orang pekerja tempatan dan 5,829 pekerja asing. Dan ini ada satu statistik yang nampaknya statistik diberi dengan convenience menteri yang tidak nampaknya mungkin pegawai-pegawai dia telah mengelurukan beliau. Mungkin semasa jawapan beliau saya harap dia akan memberi alasan kenapa statistik ini sangat berbeza. Nombor dua, saya setuju bahawa bukan setakat 200,000. Kota Belud, Yang Amat. Bukan saja sekejap. Bukan saja setakat 200,000 saja akan dibuang kerja. Saya rasa kalau kita tengok dari situasi di Amerika dan di negeri China, saya difahamkan kalau kegawatan ekonomi betul-betul serius, sebanyak lebih dari 100 juta orang akan kehilangan kerja. Dan 200,000 nampaknya ada satu statistik yang sangat kurang walaupun menteri tidak bersetuju kepada itu. Dan akhir sekali saya nak kata bahawa caucus belum keseriusan menteri nampaknya tidak ada serius langsung kerana caucus pekerja dan pekerja asing telah menulis kepada menteri pada bulan Disember mengatakan kita perlu satu temu janji. Saya sendiri telah mengatakan kepada beliau kita perlu adakan satu mesyuarat untuk membincang hal ni. MTUC pun telah menulis perkara itu walaupun ada beberapa menteri-menteri yang lain telah mengadakan perbincangan dengan caucus, tetapi nampaknya keengganan beliau menunjukkan tidak ada keseriusan. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ipoh Barat. Soal tentang statistik yang disebut oleh Ipoh Barat dan sahabat saya daripada Gombak, sebenarnya ini diputar belit. Kalau saya dengar tadi kata ucapan yang dibuat oleh penjelasan yang diminta oleh Gombak, operative wordnya ialah akan dibuang kerja pada tahun 2009. Menteri datang pada awal minggu ini atau minggu lepas memberi statistik pada tahun lepas. Jadi Gombak dengan Ipoh Barat jangan putar belit statistik. Dan tadi kalau tengok kalau ni kita boleh baca Hansard besok, kedua-duanya ucapan daripada Ipoh Barat dan juga daripada Gombak menggunakan perkataan akan daripada MEF ni. MEF mengatakan pada tahun 2009 kalau keadaan ekonomi berlaku seperti ini, Terima kasih 200,000 akan dibuang kerja. Jadi jangan putar belit fakta. Tak putar belit langsung. Yang berhormat tak faham. Sini ada jawapan. Kalau mau Yang Berhormat boleh keluar dapat jawapan yang tertulis di sini di mana semua ini nampaknya mengelurukan. Saya rasa mengelurukan Dewan ini. Soalan nombor 18 pada 19 Februari. Saya alih ke perkara yang lain. Yang Berhormat pindah ke tempat lain. Ya, perkara. Yang Berhormat dah berucap hampir 1 jam. Jadi Sekejap. jangan bagi peluang banyak sangat. Ya, Nanti Yang Berhormat yang lain nak berucap tak dapat. Ya. Datuk Speaker, ini mengenai Speaker. Saya tak kisah Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat cakap 3 hari lagi pun tak kisah saya. Terima kasih. Terima kasih memberi kebenaran. Datuk Speaker, ini mengenai Speaker sendiri dan Speaker di mana dari satu website. Saya nak tanya, saya nak baca semua ini di apa yang telah keluarkan dari website laman web yang sokong oleh UMNO. Saya nak tanya ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO, adakah mereka menyokong apa yang ditulis oleh saudara mereka? Dengan izin saya baca.